Faiz Kecil nama dia. So, saya dah habis dah terangkan tentang umrah ataupun haji. Jadi, ada soalan tak yang nak tanya kepada Ustaz berkenaan dengan umrah ataupun haji? Okey. So, kita ada soalan daripada jemaah. Faiz Kecil nama dia. Dia tanya, Ustaz boleh tak pakai kasut bertutup masa tawaf ataupun sa'i? Okey, benda ni ramai lagi yang confuse. Untuk lelaki, antara pantang larang ihram adalah tidak boleh pakai kasut bertutup. Kasut mesti nampak jari kaki dan nampak buku lali. Jadi kasut kena pakai yang kasut terbuka, tak boleh pakai kasut bertutup semasa mengerjakan tawaf dan sa'i ataupun masa buat umrah. Okey, saya harap Faiz yang tanya ni jelas dan nanti buat umrah dah dapat ilmu yang baru. Dan ingat ya, untuk Faiz Kecil tadi dan untuk semua jemaah lelaki yang akan pergi umrah, kena pakai kasut yang nampak jari kaki dan nampak buku lali. Itu adalah pantang larang ihram. Jadi kalau nak dapatkan kasut atau slipper, boleh dapatkan di butik Elmaya Wangsa Maju.